Syazlan. Ah, Aunty. Aunty? Minta maaf Aunty, datang lewat-lewat macam ni. Tak apa. Yalah, sibuk sikit lah sekarang ni Aunty, kerja banyak. Ni pun Haikal bagi tahu Uncle Nabil masuk hospital. Tu yang tengah free ni datanglah tengok kejap. Takut esok ada kerja ke tak sempat kan. So macam mana dengan keadaan Uncle Aunty? Ada improvement, tapi slow sikit. Kita doalah sama-sama supaya Uncle cepat sihat. Cepat dapat balik rumah. Daddy, kenapa Nizam tiba-tiba balik KL? Sebelum ni tak pernah dengar pun dia nak balik KL. Raya pun tak pernah balik. Balik bercuti lah kot. Dia pun dah lama tak balik. Kenapa dengan kamu ni? Biarlah dia balik, dia kan keluarga kita juga. Ke dia balik sebab nak ambil alih Sutera Emas? Sebab Abang Nabil sakit? Itu kamu kena tanya dia lah. Tapi apa kata kamu bersangka baik. Epilog cinta kita.